tolonglah nasihatkan pakcik-pakcik tu pameran buah-buahan di sana sini. Oh, pakcik cakap pameran buah-buahan. Lepas tu saya tengok pakcik-pakcik duduk kat kursi roda ni pompong. Dia punya kain ihram dia terselak. Habis nampak. Ya? Patutlah pameran buah-buahan. Jadi biasa kita pakai kain ihram begini, kita bagi dua. Kita bagi dua macam ni, kita pun ke depan dan buat begini kan. Ini biasa jemaah buat. Kesan dia macam ni, bila dia terbelah kan, kita jalan terbelah, dia akan terus terbelah. Dia akan jadi seksi terus. Naik pas, turun pas, dia akan terselak. So bila duduk kat kursi roda, dia tercopong terus. Ini yang tengah pameran buah-buahan ni kan. Jadi ada satu lagi cara memakai ihram yang lebih baik sedikit. Balik kena test dulu lah tuan-tuan ya. Begini, kita lebihkan sedikit. Ni ya, kita lebihkan sedikit. Lepas tu kita masukkan ke atas begini. Masukkan ya. Kita kuruskan badan, paling kurus atas pusat. Ya. Paling kurus ni. Tarik nafas. Lepas tu kita pun bawa ke hadapan. Ya. Lepas tu kita pun tak sekali atas pukul lagi supaya tidak mengirit ya. Kemudian baru kita pakai tali pinggang. Dan setiap kali kita, kalau tuan-tuan pergi Masjidil Haram, jangan bawa duit banyak-banyak ya. Letak duit berpecah-pecah dalam jumlah yang kecil di poket-poket ni. Letaklah kat sini 20-30 rial, kat sini 40-50 rial, kat sini 50 rial, dipisah-pisahkan. Lepas tu yang bahagian atas, so bila kita buat macam ni, dia tidak mudah terbuka ya, dan dia lebih selesa. Kemudian yang di bahagian atas, biasa kita buat macam mana? Kita buat macam ni lelaki ya. Nanti bila jalan-jalan dia jatuh. Nanti bila dia dah penat, dia pun naikkan ke atas. Lepas tu dia gini. Habis ketiak nampak, bulu dada nampak. So ada jemaah tegur. Ada jemaah perempuan tegur, dia kata, Ustaz, suami saya tak ada bulu dada. Saya tengok bulu dada dia geram, Ustaz. Tegur lah kan? Ada orang jenis bulu dada lebat, memang menggiurkan. Badan pula tak. Baru ni saya buat jemaah, ada artis dalam saya punya jemaah tu kan. Ada 5-6 orang artis. Artis macu-macu, badan sadu-sadu kan. Wah, itu aja lah kena beritahu. Jadi tuan-tuan, yang sebelah kanan ni supaya tidak terbuka, kita selitkan di belakang. Ya, tengok ya, selitkan di belakang, kita tutup. Selitkan di belakang. Lepas tu kita lipatkan lagi ke atas. Panjangkan sedikit, panjangkan. Lepas tu yang ini tuan, kita masukkan ke dalam. Ya. Dan biasanya macam ni memang tidak terbuka, kecuali kita yang buka. Barulah dia terbuka. So dengan ni kita tidak mendebarkan jemaah wanita. Kalau tak, kesian jemaah wanita, dia mesti spek kan. Lepas tu bulu dada lebat dan sebagainya semua. Bulu dada dia masih berita. So ni pun selit di belakang. Dan kita naikkan ke belakang. So lepas tu kita lepaskan. Begini ya. Kita rapikan. So kalau kita tolak kerusi roda, kita sangkut beg belakang, dia selesa. Kita nak sangkut beg belakang, kita nak bawa kerusi roda. So bila kita sampai Masjidil Haram, kita nak tawaf, sunat ittiba'. Ittiba' kita buka balik ya. Yang ini kita pun keluarkan bahu ya. Kita keluarkan bahu begini. Lepas tu kita ambil balik ya. Kita ambil balik ni. So kita selitlah di belakang macam tadi ya. Selit saja di belakang. So dia selesa dan tidak terbuka. Dan kita pun bebas kan, kita nak tawaf sa'i tak takut terbuka ke tertanggal ke apa dan sebagainya. So kalau kita dah habis sa'i, kita tutup balik lah, buka balik ya. Itu pun masukkan balik, kemaskan balik. Sebabnya ada jubah, dia agak kesat sedikit. Kalau tak ada jubah, cepat dia buat zam. Mula-mula memang susah, tapi nanti tuan-tuan, puan-puan dah 2-3 kali ya buat, tunjukkan suami, dia akan jadi mudah. Perempuan cepat faham masalah fashion macam ni. Kalau lelaki pening kepala. Ada kalau Pak Haji tu, setiap kali nak pakai ihram datang ke pejabat saya, Ustaz, ni kan ihram pakaikan. Habis Haji nak buka pakaian kat mana ni?
Dia nak pergi umrah, bawa kain ihram ke bilik saya. So saya pakaikan dulu. Ya, saya kata macam mana ni ada perempuan apa semua. Nak pakai, kita nak pergi toilet dulu. Tak lupa buka apa datang jumpa saya. Jadi pakaikan. So kita kena training. So macam ni selesa. Ya. Baik. Sa'i, tuan-tuan, kita kena faham. Sa'i selepas umrah dalam mazhab Syafi'i sunat ittiba'. Kita sunat ittiba'. Kalau orang-orang Saudi, ya, nanti kita nampak Syekh Arab tu dia tegur. Bila kita ittiba' ketika sa'i, kita senyum je kat dia, hormat. Ya, dia suruh tutup. Ataupun setengah negara lain dia suruh tutup, tak apa. Baru ni dalam muzakarah haji kita minta supaya pihak pengurusan tabung haji memaklumkan kepada bahagian bimbingan haji Tanah Suci Mekah supaya ulama-ulama mereka menghormati mazhab-mazhab yang lain. Ya. Okey. Baik. Jadi wanita pakaian ihram bagi wanita bulan dalam menutup semua anggota tubuh selain muka dan dua pergelangan tangan, tiada pakaian khusus seperti jemaah lelaki.